Alright guys, terima kasih sangat-sangat sebab tolong komen ini. Aku tunggu sebulat memang takkan dapat lah ni. Balik, ini rim apa? Ni orang panggil SP500. Ni dia PMP Y15 lah. Pakai kat SCV8 ada kena modi sikit lah. Modi sikit. Bush dia juga tukar bearing lain. Sebulat pakai okey? Sebelah pakai okey. Saiz ni okey lah untuk dia. Ya. Dia besar tau. Weh besar okey. Patah ni. Material dia ngam. Macam ni? Oh macam tu. So untuk projek ni aku akan bagi giveaway aku dengan Zintrack lah. Setiap bulan aku akan bagi 2 hadiah besar dan juga 4 hadiah kecil untuk setiap minggu. Alright, so cara dia senang je geng. Korang kena follow, like dan share. Dan yang paling penting korang kena komen dan tag 3 orang kawan korang. Pemenang dia aku akan pilih daripada TikTok saja. Okey, jom kita sambung video ni. So, Bulat, yang ni daripada komen and then daripada suggestion kedai, aku pilih yang ni je. Color ni pun aku rasa dah okey dah untuk kau. So, lepas ni aku nak korang komen sikit apa benda lagi kita nak tukar dekat motor project Dash Oil dengan Zentrax, okey? Ciao.